Awak tak kesian ke mak kau? Lama tak balik. Besok nak puasa dah. Aku dibising sebab otak kau tu tak reti nak berfikir. Pakcik! Pakcik ni kerti jaga anak ke tak kerti jaga, pakcik? Biar aku uruskan anak aku sendiri. Tahulah aku nak ajar dia. Rindu yang tak pernah bising, hanya diam. Namun pedihnya menyalakan siang dan malam. Apa-apa jadi kat kau? Mak kau macam mana? Kan saya dah cakap, saya tak buat benda tak elok pun, Mak Su. Saya tak curi, Mak. Tak curi apanya? Saya pun tak tahulah kenapa orang kampung ni benci sangat dengan saya. Saya janji lepas ni saya takkan susahkan siapa-siapa lagi dah. Tolonglah kak, janganlah berlemuk sangat dengan dia. Aku yang lahirkan dia. Takkan ada apa-apa jadi pada dia lah. Mak kau, dia tak pernah marah. Salahkan kau pun tak. Syurga tu tak pernah hilang, Riz. Yang jauh tu kau. Dan syurga yang terhiris tu sedang menunggu kau untuk rawat dengan langkah yang pertama. Faris! 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 Begitu